Tombiro. Tak pernah dengar Tombiro? Kan? Famous kan novel Aku kan? pernah dengar je. Dia ada 4-5 novel episod. Tapi dan best dalam universe tu ada banyak gila superhero. And penulis ni memang underrated dia. And dia ada superhero yang based on silat pun ada. Penulis dia adalah, Kalau penulis tengok podcast ni, DM nak invite podcast. Siapa dia punya penulis novel ni? Dia macam Guardians of Galaxy Malaysia. Ramli Awang Musyid. Ramli Awang Musyid. Aku pernah dengar nama dia. Legend tu. Serius. So Ramli Awang, tuan jom kita podcast. So kenapa aku cakap benda ni? Sebab itu ada novel Melayu yang aku rasa dia punya minda dia, yang bila kau baca, kau rasa kau baca novel luar negara lah. So point dia adalah, bila kita konsum konten luar negara, and bila kita fly kat asrama pun, kita pergi YouTube tengok konten luar negara, FuziTube. Aku suka tahu lah FuziTube. Okay, tahu. Zaman-zaman tu lah. So bila kita hasilkan konten pun, konten yang di-influence oleh luar negara. Lepas tu bila aku buat konten fitness, vlog semua, macam ada ramai orang complain cakap, aku tak tahu haters apa, dia akan cakap macam, asal kau buat konten style luar negara, fitness vlog, buat style Melayu punya fitness vlog. Aku cakap, kenapa nak kena letak base ni dalam tempurung. So itu, kenapa kita cakap sebenarnya ni? Aku cakap pasal konten aku tadi So aku konten Melayu yang, siapa lagi konten Melayu yang aku tengok? Konten kereta Melayu? Tadi